sayap ketenteraan pergerakan Hamas Palestin melancarkan serangan roket dari selatan Gaza ke arah Tel Aviv sebagai tindak balas terhadap pembantaian Zionis terhadap orang awam. Hamas menyatakan bahawa ia telah mengebom bandar Tel Aviv jauh di dalam wilayah yang diduduki dengan serangan roket M90 sebagai tindak balas terhadap serangan Israel minggu ini ke atas Gaza. Media Israel melaporkan bahawa penerbangan berlepas dan mendarat di lapangan terbang Ben Gurion terganggu akibat tembakan roket dari Gaza. Berikutan pelanggaran berterusan gencatan senjata oleh entiti penjajah dan pembantaian lebih 710 rakyat Palestin dalam tempoh 2 hari, Hamas pada hari Khamis melancarkan serangan terhadap Israel buat pertama kali selepas gencatan senjata. Serangan balas ini juga berlaku selepas pencerobohan darat yang diperbaharui oleh IOF ke Beit Lahia pada pagi Khamis, serta kegagalan pihak perantara dan dunia dalam mengekang pencerobohan Zionis.